Bayangkan seorang anak setiap hari dia berjalan di jalan yang dipilih orang lain, belajar perkara yang dia tidak minat, mengejar impian yang bukan miliknya. Dia tersenyum di luar, tetapi dalam hati dia penat menjadi orang yang bukan dirinya. Persoalannya, adakah kita sedang membimbing anak menuju masa depan mereka atau memaksa mereka hidup dalam impian kita? Kerana satu hakikat yang sangat mendalam ialah ini anak bukan salinan kehidupan ibu bapa. Mereka adalah individu yang mempunyai jalan hidup sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa yang saya hormati, setiap ibu bapa mempunyai impian. Kita mahu anak berjaya, mempunyai kerjaya yang baik, hidup lebih senang daripada kita. Semua ini datang daripada kasih sayang, daripada keinginan untuk melihat anak bahagia. Namun, dalam usaha mahu melihat anak berjaya, ada satu kesilapan besar yang kadang-kadang berlaku tanpa kita sedari. Kita mula memaksa impian kita kepada anak. Kita menentukan apa yang anak perlu minat, apa yang anak perlu capai, siapa yang anak perlu jadi. Kadang-kadang kita berkata, ayah dulu tak sempat jadi doktor, ibu mahu kamu jadi apa yang ibu tak dapat. Masalah sebenar bukan kerana ibu bapa mempunyai harapan. Masalah sebenar ialah apabila harapan itu menjadi tekanan. Anak mula hidup bukan untuk diri mereka, tetapi untuk memenuhi impian orang lain. Lebih membimbangkan, anak mungkin kehilangan identiti diri, hilang keyakinan membuat pilihan, menjadi tertekan secara emosi. Masalah sebenar ialah apabila kita tidak memberi ruang kepada anak untuk mengenali diri mereka sendiri. Setiap anak berbeza minat, berbeza bakat, berbeza jalan hidup. Namun apabila semuanya dipaksa mengikut satu acuan, anak mula merasa dirinya tidak cukup baik jika tidak memenuhi kehendak ibu bapa. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam keibubapaan. Tugas ibu bapa bukan menentukan kehidupan anak sepenuhnya, tetapi membimbing mereka menemui potensi diri sendiri. Satu, anak adalah individu yang berbeza. Anak bukan versi kecil ibu bapa. Mereka mempunyai minat sendiri, keupayaan sendiri, impian sendiri. Apabila kita menerima perbezaan ini, anak akan lebih yakin menjadi diri sendiri. Dua, sokongan lebih penting daripada paksaan. Apabila anak disokong, mereka lebih berani mencuba, mereka lebih yakin, mereka lebih bertanggungjawab terhadap pilihan sendiri. Tetapi apabila dipaksa, anak mungkin menurut namun dalam keadaan tertekan. Tiga, kejayaan tidak semestinya sama. Kita sering menganggap kejayaan hanya datang dalam bentuk tertentu. Doktor jurutera profesion besar. Namun hakikatnya kejayaan ialah apabila anak bahagia, bertanggungjawab, memberi manfaat kepada orang lain. Saya ingin berkongsi satu kisah. Seorang anak yang dipaksa mengikuti impian ibu bapanya. Dia diarahkan mengambil bidang yang tidak diminatinya. Dia belajar tetapi tanpa semangat. Dia berjaya di luar tetapi kosong di dalam. Lama kelamaan dia menjadi tertekan. Hubungan dengan ibu bapanya juga menjadi renggang. Kisah kedua, seorang anak yang diberi ruang untuk berkembang. Ibu bapanya membimbing, memberi pandangan, menyokong minat anak. Apabila anak memilih jalan hidupnya, mereka tetap bersama memberi sokongan. Anak itu membesar dengan keyakinan, tanggungjawab, semangat. Akhirnya, dia berjaya dalam bidang yang benar-benar diminatinya. Perbezaan antara dua anak ini bukan pada peluang, tetapi pada cara mereka dibimbing. Tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa yang saya hormati, dalam perjalanan membesarkan anak-anak, kita perlu sentiasa bertanya kepada diri sendiri, adakah kita benar-benar mendengar anak atau kita hanya mahu anak mendengar kita? Anak perlukan bimbingan, sokongan ruang untuk berkembang. Bukan tekanan untuk menjadi orang lain. Mulakan dengan refleksi. Adakah kita memahami minat anak? Adakah kita memberi ruang kepada mereka? Adakah kita menerima mereka seadanya? Mulakan dengan langkah kecil. Dengarkan impian anak. Berbincang dengan mereka, sokong bakat dan minat mereka.
Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan panduan untuk membantu ibu bapa membina generasi yang hebat dan bertanggungjawab. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada ibu bapa yang lain kerana kita mahu melihat lebih ramai anak membesar sebagai diri mereka yang sebenar dengan keyakinan, kasih sayang dan sokongan. Ingatlah, jangan paksa impian kita kepada anak kerana anak bukan alat untuk memenuhi impian yang kita tidak sempat capai. Mereka adalah amanah. Mereka adalah individu yang mempunyai perjalanan hidup sendiri. Teruskan membimbing, teruskan menyokong kerana anak yang hebat lahir daripada ibu bapa yang memahami, bukan memaksa. Terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi ibu bapa yang bukan sahaja mahu melihat anak berjaya, tetapi juga mahu melihat mereka bahagia, yakin dan menjadi insan yang terbaik dalam jalan hidup mereka sendiri.